Okay, kita tengok dekat first game ni. Ini antara Mio dengan Wais. So dekat sini ni, dekat panel sini, kalau kita tengok sini, saya onkan toggle ni. Okay. So bila on toggle ni, dia akan bagi satu line dekat sini. Okay, line ni adalah dia bagi option ataupun apa pilihan terbaik lah, satu-satu move. Okay. Dekat sini ada setting ni. So yang ini kita boleh set multiple lines. Contohnya kalau 3 line ni, kalau kita tengok apa tu. Okay, kalau kita buat 3 line, dia akan bagi kita 3 option move yang kita boleh buat. Tapi untuk simplified kan, so kita letak satu saja. Okay, satu saja. So dia akan bagi yang terbaik lah. Okay. Kemudian dekat sini, tengok dia ada number kat sini. Okay, number ni dia indicate kelebihan kepada siapa. Contohnya kalau plus maksudnya apa tu, kelebihan kepada putih. Kalau negatif maksudnya kelebihan kepada hitam. Lagi banyak point dia, contohnya campur 5. Kalau campur 5 maksudnya putih ni berkelebihan sebanyak 5 point lebih daripada hitam. So lagi tinggi lagi baik. Kalau negatif pula, kalau negatif 5 maksudnya kelebihan berpihak kepada hitam sebanyak 5 point. So dia terbalik. Jadi kat sini apa tu, penting faham benda ni supaya nanti boleh buat analisis sendirilah. Okay. So ini game ni tak start lagi, so tak apalah letak lebih kurang plus 0.2, so tak ada kelebihan kat mana-mana lah. So kita go through game ni. Okay, always tengok dekat sini Okay, nanti saya explain. Okay, masih lagi opening. Kalau tengok masih lagi balance, okay. Okay, dekat sini kalau kita tengok number tadi, okay, sebelum ni plus 2, okay, bila putih jalan, dia jadi minus 2. Okay, kalau kita tengok kenapa minus 2, dia bagi kat sini, okay, dia kata hitam boleh makan. So kalau hitam makan ni, putih akan makan sini balik, so dia ada double point kat situ. Okay, sebab tu kelebihan berpihak pada hitam. Okay. So dekat sini hitam dia tak makan. Okay, tak makan, nampak dia punya point ni balik kepada plus 0.1, maksudnya dia lebih kurang balance. Okay. Ataupun lebih pihak pada putih. So tadi mungkin daripada sini kita fahamlah, mungkin best move adalah untuk hitam makan. So paksa putih untuk double dia punya point. Okay, double point kat sini. Alright. Kalau kita tengok sekali lagi, komputer suggest untuk makan sebab boleh buat double point. Okay. Okay, tapi game ni setakat ni masih lagi balance. Tengok dia punya point ni kosong, lebih kurang kosong, ataupun kalau ada pun positif 0.2, negatif 0.2. Jadi maksudnya position ataupun game ni masih lagi balance lagi. Okay, dekat sini kalau kita tengok apa tu, komputer bagi negatif 0.2. Maksudnya kelebihan kepada hitam, di mana hitam boleh makan ni. Okay, kalau dia makan balik, hitam boleh makan balik tak? Kita tengok apa dia suggest. Okay, dia suggest bishop makan, lepas tu pawn tu makan balik, kemudian kuda pergi ke E7. Okay, so maksudnya dia suggest, okay, makan, dan kuda ni move kat sini, so ada attack dekat sini. So itu cara kita faham lah. Okay, jadi apa kita boleh tengok, kita tengok apa move kat sini. Okay, move kat sini mau makan. Okay, tapi
kuda dia lari. Okay, dia allow ini untuk kena makan. Okay. Tadi apa cadangan adalah makan dengan apa bishop, tapi apa hitam dia makan dengan kuda. Jadi bila makan dengan kuda, nampak tak? Point ni jadi 2.6. Sebab apa? Sebab ini adalah mistake. Okay, daripada sini kita tahu ini adalah mistake bila dia punya point dia berubah dengan banyak. Contohnya tadi dah balance, tiba-tiba bila hitam makan, position apa tu lebih kepada putih sebanyak lebih kurang 3, okey, 2.6. Sebab ini adalah kesilapan di mana bila putih makan dia ada double attack. Jadi apa kalau dalam situasi macam ni, kita kena faham dekat mana kita perlu makan. Okey, kita ada dua pilihan. So kita kena pilih nak makan dengan buah mana. Okay. Ini mistake. Okay, sekarang kelebihan kepada putih. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini kan. Okay, dia ada dua pilihan nak makan, sini dengan sini. Kalau apa komputer dia propose untuk makan dengan A pawn. Okay. Macam mana kita nak tahu komputer saja sini? Satu, tengok anak panah ni. Ini komputer punya anak panah. Satu lagi kat sini. Nampak? Dan susulan dia adalah apa kita tukar root. Okay. So ini adalah cadangan daripada komputer. So kenapa? Kalau kita kena fikirlah kenapa komputer cadang makan dengan ni. Dia allow ini untuk ditukar sebab apa? Sebab nampak tak? Dia ada laluan. Dia control file tu. Alright? So itu sebab apa komputer dia suggest makan dengan A pawn. Okay, kita continue game ni balik. Okay, perasan tak bila kita buat satu-satu move yang bukan dalam game, dia akan letak satu line dekat sini. Okay, ini adalah like option yang kita study. Okay, so next move adalah yang ini. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok kelebihan kepada putih. Kalau kita tengok arrow kat sini kan, kita nampak apa yang komputer suggest. Dan kalau kita tengok apa movement, kita punya movement pergi ke tempat lain, kita boleh je lah nak tengok kenapa dan kita tengoklah dia punya ni. Okay, kalau kita move queen ke apa tu D7 tu, okay, apa move susulan dia. Okay, kita boleh study lah kenapa dan kita cuba faham lah kenapa dia kata better dekat sini. Okay, better dekat sini daripada dekat sini. Okay, so ini adalah kesilapan juga sebab bagi makan free. Okay, dan kalau dia makan dengan ni pun boleh, dengan ni pun boleh. Kalau dengan apa dengan ni sebenarnya boleh attack sini juga. Okay. Dekat sini apa better move kat sini sebab dia attack, double attack sini. So sorry tak boleh ni ada pawn. Okay, tapi komputer dia suggest dekat sini so kita halau apa
kuda ni lah. Okay. So dekat sini kalau kita tengok move ni tadi sebelum move tu 4.9. Bila move tu jadi 8.7. Jadi kenapa? Okay. Sebab apa tu dia boleh check. Tapi dia tak check. Kadang-kadang tadi 9.3 dah. Tapi tiba-tiba jadi 5.3. Turun 4. Jadi soal dia kenapa? Bila macam tu kita kena soal, kenapa Maksudnya move ni bukan move yang baik. So move yang lebih baik adalah untuk kita check. Okay, king akan lari kat sini. Okay. Kemudian susulan dia adalah kuda. Okay. Kuda attack ni. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, queen. Dia kuda bukan setakat attack ni Kuda pun attack ni juga Nampak? Fork tu. Sebab tu move ni adalah move yang baik. So next apa bishop. Bishop pula. Rook. Dia move ke sini sebab dia nak elak ni. Tapi dan kita boleh makan ni. Okay. Ataupun ini makan dululah. Ni makan dulu. Dia free. Kemudian king pergi sini sebab nak attack. Queen Queen pergi sini sebab nak attack dan ini kita boleh makan. Okay. So daripada sini tadi, okay, balik pada sini. Okay, daripada sini tadi kita sini daripada sini kita boleh tahu. Dengan tengok point ni kita tahu sama ada move kita ni actually move yang terbaik ke tak. Kalau tak dan kita study gunakan apa tu position kat sini ni, kat atas ni yang ada suggest ni untuk kita study. Kenapa move kita ni kita kata tak baik. Kenapa komputer kata tak baik. Right? Kita continue. Okay. Tengok sini Sini daripada plus 5 bila petua hitam move dekat sini, rook ni, okay, dia jadi ada sharp kat sini, tanda pagar tu. Tanda pagar 10. Apa maksud tanda pagar 10? Tanda pagar 10 tu maksudnya adalah boleh checkmate dalam 10 step. Jadi kalau kita nak faham kenapa macam mana boleh checkmate 10 step tu, kita follow lah yang ni. Kita follow satu-satu, yang ni sampai checkmate. So sebab tu dia kata boleh 10 checkmate. Ataupun kat sini pun kita nampak kelebihan dia kat mana? Dekat sini. Check ada triple attack kat situ. Okay. So move yang baik untuk hitam sepatutnya dia makan. Okay, dia makan, at least dia masih lagi ada 2 piece yang kuat. Kalau dia tak makan tadi, dia kena fork. Tapi kat sini putih tak nampak. Okay, tengok putih tak nampak daripada plus 10 tu, maksudnya boleh checkmate dalam 10 step. Tiba-tiba tak ada dah. Kelebihan tu dah tak ada. So kat sini miss. Sepatutnya boleh triple attack kat sini. So kena tengok betul-betul. Okay, peluang macam ni bukan senang nak dapat. Okay, kalau dapat kita kena buat. Okay, kat sini pun nampak daripada 5 tiba-tiba naik 9. So maksudnya ini move yang tak bagus untuk hitam. Kenapa tak bagus? Dia kata selepas ni boleh rook boleh pergi kat sini. So kita tengok mana jalan. Okay, tapi jalan kat sini. So masih ada kelebihan lagi. Okay, kat sini nampak dia jadi plus 10 balik. Sebab boleh double attack balik ni. Okay, baru nampak. Okay. So, okay, check. Check balik kat situ. Okay, makan tu pula. Okay. So, okay.
Okay. Makan situ pula. Okay. So ini adalah dipanggil taktik windmill. Okay. Nanti mungkin saya cover satu video untuk tunjuk balik taktik ni lah. Alright. Okay, masih lagi boleh check map. Okay, kalau ikut apa komputer dia suggest queen ke sini sebab boleh attack ni. Okay. 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 So checkmate. Alright. So hopefully apa tu bila saya tunjuk macam mana nak pakai game analysis ni, so masing-masing boleh buat analisis sendirilah. Belajar menggunakan apa analisis punya tool dekat Lichess ni. Alright. Okay. Ni untuk game yang pertama. Nanti insyaAllah saya akan cover game-game yang seterusnya. Assalamualaikum.